sebelum ambil hibah takaful, sebenarnya berapa yang korang perlukan? Jadi jawapannya adalah bergantung. Sebab apa aku cakap bergantung adalah setiap orang dia ada keperluan dan komitmen yang berbeza. Jadi ada 4 perkara yang korang perlukan sebelum nak tentukan berapa hibah yang korang perlukan. Yang pertama adalah berapa income korang untuk setahun. Jadi formula yang terbaik adalah 10 tahun gaji. Contoh, kalau korang bergaji 60,000 setahun, jadi 10 tahun 600,000 yang korang perlukan untuk ambil hibah. Simple kan? So itu yang paling basic lah. Yang kedua, berapa nilai hutang yang korang ada. Contoh, korang ada rumah. So kira berapa nilai rumah tersebut. Contoh 500,000. Jadi hibah yang korang perlukan untuk cover rumah tersebut adalah 500,000. Kenapa aku cakap kena kira nilai rumah? Sebab ramai orang ingat bila kita meninggal, rumah tu mudah untuk dibahagikan. Sebenarnya dekat Malaysia ni banyak kes rumah yang tak dituntut disebabkan pergaduhan ahli keluarga untuk menuntut satu buah rumah. Jadi nak pecahkan satu rumah yang nilainya 500,000 ni sangat susah dan sangat rumit dia punya proses untuk bahagikan. Seterusnya, yang ketiga adalah jika korang business owner, berapa nilai modal yang korang ada dalam bisnes tersebut. Sebab banyak bisnes tak dapat diteruskan disebabkan tak ada successor planning yang betul. Jadi bila owner tak ada, company yang ada sekarang tak dapat nak diteruskan sebab tak ada suntikan modal, tak ada planning sukses yang betul. Jadi staff terpaksa diberhentikan, keluarga terpaksa menanggung hutang yang ada pada company tersebut. Jadi make sure korang ada plan untuk successor planning kepada company tersebut. Dan yang terakhir adalah sedekah. Jadi kenapa aku cakap sedekah ni elemen terpenting dalam 4 perkara ini adalah sebab most of the time masa kita dihabiskan pada waktu bekerja ataupun uruskan bisnes ni. Jadi sangatlah rugi kalau kita tak allocate beberapa peratus daripada hasil pekerjaan kita tu ataupun hasil bisnes tersebut tu untuk bagi sedekah. Dan ramai jutawan di Malaysia ni, especially yang Muslim, memang allocate beberapa juta untuk waris dan juga untuk sekolah, masjid dan juga NGO kebajikan, supaya kebaikan hasil hibah yang dibagi itu memberi manfaat kepada orang yang dah pergi. Jadi berdasarkan 4 perkara yang aku sebutkan tadi, berapa nilai hibah